Kami dah sampai ke Taman Buah-buahan Eksotik di Bukit Air Perlis untuk Woodstock 2025. Safir kembara, oh safiraku, menjejaki bumi kemana saja. Langit biru jadi saksi bisu, hati berbisik pada Yang Maha Esa. Taman Buah-buahan Eksotik Perlis ini waktu operasi dia Selasa hingga Ahad 8.30 pagi hingga 6.30 petang dan tutup pada hari Isnin. Aku melangkah mengembara meneroka bumi ciptaan ilahi. Setiap langkah satu penghargaan kepada Yang Maha Esa. Aku melihat langit terbentang, menapak debu jalanan. Segala yang kulihat, hati ini penuh kesyukuran. Oh safir kembara, oh safiraku, menjejaki bumi kemana saja. Langit biru jadi saksimu, hati berbisik pada Yang Maha Esa. Aku melihat sungai mengalir bersama angin yang mendesir. Setiap jejak penuh erti mengajarku mensyukuri. Aku melihat langit terbentang, menapak debu jalanan. Segala yang kulihat, hati ini penuh kesyukuran. Oh safir kembara, oh safiraku, menjejaki bumi kemana saja. Langit biru jadi saksimu, hati berbisik Petang ni pada cek baru check in. Yang Maha Esa. Langkah ini bawa diriku pelajaran baru yang ku tahu. Lembut angin dan hujan deras, Tuhan hadir di setiap masa. Safir kembara, oh safiraku, menjejaki bumi kemana saja. Langit biru jadi saksimu, hati berbisik pada Yang Maha Esa. Langkah ini bawa diriku pelajaran baru yang ku tahu. Lembut angin dan hujan deras, Tuhan hadir di setiap masa. Tuhan hadir di setiap masa. Flex kena kuat kalau nak Yang ambil Maha saya. Esa. Cukup. Terima kasih. Ini pontun yang disediakan untuk ke pulau di tengah sana, Karabuana Campsite. Dulu Karabuana buat event sebelah sana, dulu pontun ini sebelah sana aja. Jadi kami pernah camping di sebelah sana tu lah, tu dekat pokok yang nampak rimbun tu. Kami pernah camping di situ dan ada masuk ke campsite di sebelah sana.
berhati-hati, jangan lupa pakai life jacket seandainya anda Antara event antara aktiviti yang boleh dialami di sini ialah Flying Fox at RM10 per pax. Ini suasana malam pertama nak pergi tengok lah. Tadi tak jalan mana nak tengok apa suasana pada malam pertama di Woodstock 2025. Ini merchandise daripada Pythagoras Star. Okay, Assalamualaikum and hi. So hari ni kita daripada Taiping. Kita ada The Hot Taiping Tiny House ni, yang mana kata ini homestay saya. Kalau cik ada follower-follower cik nak datang ke Taiping, boleh cari kita. Takkan layu Melayu di bumi. Mana orang susah ni? Orang susah, cari orang susah. Ha? Ah, tu dia duk tang ni ke? Okey. Ha? Aku pulang. Sihat tu. Alhamdulillah sihat. Gula perang dia. Hari ini antara attraction yang ada di Taman Buah-buahan Eksotik Perlis.
Kami ni diberikan oleh Cik Naim. Oh, Canai. Masuk YouTube. YouTube channel. Oh, YouTube channel. Jangan risau. Dekat subscribe. Subscribe Subscribe Atuk Vlog. Ada blog. Kita buat pagi. Like, comment, share. Nama apa? Atuk Vlog. Atuk Blog. Like, comment, share Atuk Blog. Rasta mantap. Tapi yang ni mamak putih ya. Mamak putih mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Mana-mana pun boleh. Mamak bugis ni. Mamak bugis kan ni. Bugis. Ni nak pergi kampung Kampung Pinang Sebatang kan ni. 50 sen balik ke kami orang Rohingya. Pendatang halal. Tahu duduk sini. Okey boys, girls. 6 saja. Betul dah bos ya. Tengok tepi rokok nak turun tanggung tu. Tak ni besar. Jalankan tanggungjawab saya dan menjadi bukti. Living bersyukurlah kerana bukan senang jadi pengarah filem. Sila macam saya kata tadi, kau buat filem gangster lepas tu ramai budak jadi gangster, siapa nak jawab? Kuat-kuatnya saya buat filem musical menggunakan music rock Kembara Seniman Jalanan 40 tahun dulu sampai sekarang music rock masih bertahan dan zaman rock kapak paling banyak lagu-lagu berunsur ketuhanan walaupun rock. Itulah pada saya kejayaan yang paling manis yang kami berjaya sama kawan abang-abang kamu yang ni. Jadi melalui filem Kembara Seniman Jalanan, basking kami tunjukkan dalam filem tu dan akhirnya selepas lebih 40 tahun basking sekarang mana pekan mana bandar ada baskers. Orang tiap bulan 3,000 untuk basking dapat lesen apa semua. Jadi pada saya itulah satu kejayaan menunjukkan kita boleh cari makan dengan muzik. Dan kami dapat pecahkan tabu-tabu yang kata kalau basking macam minta sedekah apa semua tu ada dalam filem Kembara Seniman Jalanan. Dan itulah dia pada saya kejayaan yang terima kasihlah kerana sokongan kami semua. Pian Habib Muhammad Sofyan bin Abdul Rahman, nama IC Lu, popular dengan nama Pian Habib. Jika ada yang menulis nama Lu diasingkan Pian dengan Habib, Lu bengang. Tapi Lu masih memaafkan. Lu real. Pian Habib, Lu walau tak mendengar tetapi Lu terus melontarkan kata-kata pedas menyengat lewat baik-baik puisi Lu. Sajak bapa tu seorang YB. Pian Habib, walau Lu tak mendengar, Lu terus melaungkan sajak Lu. Aku bahagia kerana aku Melayu. Walaupun Melayu kata Melayu bodoh, Melayu kata Melayu kecoh, Melayu kata Melayu bodoh, biarkan. Melayu kata Melayu, biarkan. Itu saja Pian Habib. Pian Habib, Lu terus bersuara, Lu terus jeritkan tuntutan keadilan, kesamarataan, hapuskan rasuah. Pian, walau Lu tidak bersama kami lagi, tapi gua nak kasih tahu Lu, masih ramai lagi yang peka. Okey. Kita bagi minyak Afiat. Ditajuk oleh Afiat. Mai. Kita nak bagi minyak saja ni.
Nyo. Nak mai mai. Nah. Okey. Mai. Kita bagi minyak Afiat. Ni tajuk oleh Afiat. Mai. Kan kita nak bagi minyak saja ni. Nyo. Nak mai mai. Banyak dah. Tak banyak dah. Ni kita seorang satu lah. Ni ikut pada tiket tu lah. Saya punya 5. 5 kita bagi lari dah habis banyak dah. Banyak lagi tak? Banyak lagi tak? Main satu lagi. Nampak lah. Dah tu ni. Boleh. Bukan macam mana Tak mana? tu? Tak seorang. 2 orang. Satu lagi. Okey, takkan saja. Tak banyak dah ni. Bagi pada kawan-kawan tu. Okey dah? Tak ada dah nak boh. Minyak ada sikit lah. Boh. Habis lah. Sikit-sikit. Dia 16 ni. Oh, ada 3 nombor. Kita tarik terus ya. Oh, ini tak ada. 118. Okey. 118. Okey, sekarang ini pertemuan ini pecah daripada kumpulan Jarinas daripada Kelang. Balik semua, beritahu saudara-saudara. Penghulu kita sekarang ni, penghulu kayu. Kita mesti hapuskan dia. Gantikan dengan penghulu baru. Orang kaya jadinya. Berdiri kot tu. Okey boys, girls. 6 saja. 6 saja. Betul dah boys, girls. Tengok tepi orang nak turun tengok orang tu. Tengok ya, abang ni besar. Dia dah tengok. Wah, orang tak boleh mah. Dia tanya. Betul lah. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ketiga di Woodstock 2025. Hari ini hari terakhir dan para kampus akan berasal pulang ke tempat masing-masing. InsyaAllah kita jumpa lagi pada edisi Woodstock 2026. Kita ronda tengok para kampus sedang bersiap-siap untuk berlepas pulang di pagi ini, pagi ketiga. Packing lah tu. Okey. Penat tu. Balik lah ni ya. Ya. Ya, ini pun ini orang jauh ni, dia ada packing juga nak balik kan ni. Balik tak? Okey. Alright. Dingin. Kalau apa nak tu geng orang kuat apa buat segen ni orang dah. Ni orang kuat ni, tengok tu. Apa Tengok tu dia ada pegang bumbung kuat tu. Nak ke mana tu? Tengok kita tengok suasana last day.
Tu mereka dah pakai mula-mula beransur pulang tu. Tu bas Datuk Zul tu. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih lah pada yang dah mai ke Woodstock 2025. Alhamdulillah, hari ni hari ketiga lah dan hari terakhir lah. Tak sangka dia punya, orang kata apa, dia punya feedback, dia punya ni memberangsangkan lah. Kita tak sangka walaupun last minute kata jadi kan. Ramai juga daripada serata Malaysia yang sampai, daripada Indonesia, daripada Thailand. Kalau kita tengok daripada data tu, lebih kurang dalam 600 orang lah. Terima kasihlah pada semua yang mai. Walaupun kita di tempat yang baru ni, kita sendiri pun dalam proses menyesuaikan diri di sini. Tapi alhamdulillah segalanya lancar, selesai malam. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua lah yang sudi untuk bersama-sama dengan Woodstock. InsyaAllah kalau ada lagi kita akan maklumkan lagi. Terima kasih juga kepada Atuk Vlog kerana sudi untuk selama-sama di Woodstock. Semoga dikurniakan kesejahteraan, kesihatan dan dapat bersama-sama dengan kita sampai bila-bila, sampai selama mana yang mungkin. Terima kasih banyak-banyak sekali lagi. Itu tadi komen daripada orang Bunyian. Bukan orang Bunyian. Okey, terima kasih.